Malaysia dikejutkan dengan kematian seekor anjing bernama Rocky. Ada yang menyalahkan Shah, sukarelawan operasi, dan ada juga yang menyalahkan penjaga Rocky, Puan Devi. Tetapi sebelum kita menghukum sesiapa, soalan yang lebih penting ialah apakah sebenarnya yang berlaku dan adakah prosedur yang betul telah dipatuhi. Operasi ini bermula susulan isu keselamatan melibatkan anjing liar di kawasan tersebut, termasuk juga laporan seorang mangsa mengalami kecederaan yang serius selepas dikejar anjing liar. Susulan itu, MBDK menjalankan operasi menangkap anjing liar bagi menjaga keselamatan awam. Malangnya, ketika proses tangkapan berlaku, Rocky yang difahamkan tidak terlibat dalam kejadian tersebut turut ditangkap. Susulan itu, terjadinya satu insiden yang akhirnya membawa kematian kepada Rocky. MBDK menyatakan operasi yang dijalankan mengikut SOP. Jadi sekarang kita perlukan jawapan yang jelas. Apakah SOP yang sebenar penangkapan anjing liar? Dan adakah cara Rocky dikendalikan mematuhi SOP? Dan adakah juga petugas serta sukarelawan diberikan latihan pengendalian haiwan yang mencukupi? Ini penting kerana menangkap haiwan bukanlah sekadar memasang jerat dan menarik. Petugas juga perlu tahu membaca tingkah laku haiwan, mengendalikan haiwan yang panik atau agresif dan tahu apakah prosedur apabila pemilik atau penjaga datang untuk menuntut haiwan ketika operasi sedang berjalan. Sebab itulah saya cadangkan kerajaan negeri bersama PBT perlu melakukan 3 perkara. Yang pertama, semak semula SOP. Kedua, wajibkan latihan pengendalian haiwan kepada petugas dan sukarelawan. Dan ketiga, apakah prosedur yang jelas apabila tuan haiwan tersebut datang untuk menuntut. Pada masa yang sama, pemilik haiwan juga ada tanggungjawab untuk memastikan haiwan mereka sentiasa berada dalam kawalan dan tidak mendatangkan risiko kepada masyarakat. Kita tak perlu memilih antara keselamatan manusia dengan kebajikan haiwan. Kedua-duanya boleh dan mesti dijaga. Dan satu lagi, janganlah jadikan tragedi Rocky sebagai isu perkauman. Bayangkan, kalau situasinya diterbalikkan, sukarelawan berbangsa India menangkap kucing milik keluarga Melayu dan haiwan itu mati. Adakah bangsa pelaku akan mengubah apa yang betul dan apa yang salah? Sudah tentu tidak. Isunya bukanlah Melayu atau India. Isunya ialah SOP, latihan, tanggungjawab dan bagaimana kita memastikan perkara seperti ini tidak akan berulang lagi. Saya berharap agar tragedi Rocky akan menjadi titik perubahan untuk kita memperbaiki sistem dan bukannya untuk kita saling membenci.